Tak semua penyakit datang dari tangan. Ada penyakit yang datang hanya dari pandangan. Tonton video ini sampai habis dan sebarkan agar Allah lindungi kita semua. Itulah penyakit ain. Penyakit yang tak nampak, tapi bila terkena boleh lemahkan badan, rosakkan rezeki dan kadang-kadang tarik nikmat kita satu demi satu. Penyakit ain bermula dari pandangan mata yang disertai dengan iri, kagum tapi tanpa doa, ataupun bahasa mudahnya adalah hasad yang tersembunyi. Kadang-kadang orang tak sengaja tapi tetap sampai dan tetap memberi kesan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sekiranya ada satu yang dapat mendahului takdir, maka ia adalah al-ain, iaitu penyakit mata hasad. Begitu kuatnya kuasa pandangan sampai boleh menjatuhkan tanpa menyentuh. Bagaimana nak lindungi diri? Pertama, amalkan zikir dan doa perlindung yang diajarkan oleh para ulama. Kedua, baca ayat-ayat tertentu, iaitu maksurat di waktu pagi dan petang. Ketiga, jaga privasi, jangan tunjukkan kehidupan, kebahagiaan keluarga kita dan diri kita di khalayak awam. Tak semua benda kena tunjuk. Kadang-kadang nikmat yang kita tayang boleh jadi asbab kepada ujian dalam hidup. Penyakit ain itu benar dan hanya Allah yang mampu lindungi kita daripadanya. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami dan segala nikmat yang Kau kurniakan daripada pandangan yang membinasakan. Amin. Kalau tuan-puan nak tahu beberapa zikir atau ayat untuk lindungi diri, komen nak zikir dan kongsikan video ini kepada orang yang kita sayang. Like, komen, share dan save sebelum video ini di-delete. Semoga share anda dikira sebagai salah satu dari dakwah menegakkan agama Islam.